Recording in progress. Recording in progress.
Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, testing. Okey. Alright, so hari tu kita akan masuk bab baru iaitu bab rumus algebra. Hmm. Okey, apa ni? Okey, kita akan masuk rumus algebra sebab hari tu kita dah settle dah untuk bab dua ni. Uh, Kalau tak silap cikgu, sekejap Kalau tak silap cikgu kita dah habiskan rasanya. Hmm. Belum lagi. Okey, kita boleh buat, cikgu buat sikit-sikit lah Okey, kita buat nombor untuk muka surat 38. Okey, bab 2 kita ulang kaji sikit sebelum kita nak pergi kepada bab baru. Cikgu akan ambil apa ni, beberapa soalan lah untuk kita buat sama-sama lah Okey, soalan pertama, 2R S tolak 2 darab dengan S tolak 4 R tambah 5. Okey, bila kita nak darab ni, kita darab atas dengan darab bawah lah. Okey, so dia akan jadi macam ni lah. 2R S tolak 4. Okey. Dan bawah ni dia akan jadi S tolak 2 R tambah 5 lah. Okey. So macam ni je sebenarnya. So bila kita pecahan, kita darab atas, bawah pun darab bawah yang sama lah. Okey. Um, Kalau Aman ni ada yang nak suruh cikgu tunjukkan, beritahu Cikgu just pilih-pilih sendiri je ni. Okey. Kalau ada yang soalan-soalan yang dalam buku teks ni yang nak cikgu tunjukkan, beritahulah Tapi kalau tak, cikgu buat apa yang cikgu main pilih je lah Okey. Uh, Okey, kita buat soalan 8D 8D I tambah 2F 5I tolak 2F. Okey So yang ni kita kena buat pemfaktoran lah. Okey, kalau boleh kita faktorkan dulu. Yang ni kita kena faktorkan. Atas ni berdua-dua boleh faktorkan ni. Ni boleh faktorkan tau. So dia akan jadi I tambah 2F 5I tolak 2F darab dengan, okey, ni boleh faktorkan. Kita boleh keluarkan 2. 2 dengan F.
Okey, ada yang kita boleh potong-potong tak? Ada Okey, yang ni sebenarnya kita boleh potong. Tapi dengan syarat dia, kita kena tukar ni jadi negatif, ni tambah, ni jadi tolak. Jadi yang ni akan jadi sama dengan ni lah. Yang ni boleh tak? Yang ni pun boleh juga. Jadi yang ni pun boleh juga. Di mana kita kena jadikan dia negatif, ni akan jadi negatif, yang ni akan jadi tambah, ni jadi tolak. Jadi yang ni dah jadi sama dengan ni. Jap. Tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh, tak boleh, tak boleh. Okey, tak boleh. Jadi sekarang ni kita boleh darabkan dia lah. Okey, alright. Betul lah tu. Cikgu saja cek kat belakang. Betul. Okey, kita pergi pada soalan seterusnya. Cikgu buat tak semula Kita cuba-cuba je. Mana yang rasa okey. Okey. F tolak 1 EG tambah 2E. Bahagi dengan FG tolak G bahagi dengan G tambah 2. Okey. Kalau kita bahagi, kita kena terbalikkan kan? Ingat. So, F tolak 1. Okey, yang ni kita boleh faktorkan. E boleh keluarkan. Sebab E ni sama. Nampak? Ni ada E, ni ada E. Jadi dia E kat luar. G tambah 2. Okey? Okey, yang ni kita terbalikkan dia. Okey, G tambah 2 ke atas. Dengan yang ni, okey, FG ni turun bawah. Tapi cikgu akan faktorkan dia F tolak 1. Okey? Jadi kat sini kita dah boleh buat pemotongan lah. Okey, yang ni kita potong dengan yang ni. Yang ni kita potong dengan yang ni. Jadi dia jadi satu per ni jadi satu tau. Ni jadi satu. So dia akan jadi satu per E G. Okey? Alright. Okey.
Seterusnya. Okey, cuba kamu buat pula. Okey. Kamu kena faktur-fakturkan dulu, tengok apa yang boleh cancel. Cuba faktur-fakturkan dulu. Bila kamu dah fakturkan, baru kamu nampak lah apa yang boleh kita boleh potong. Okey, bagus. Cuba cuba tapi um, kena habiskan tu. Okey. Okey, kita cuba untuk fakturkan dulu. Okey, tengok dulu mana yang kita boleh cancel. Mana yang kita boleh cancel? Okey. Okey, yang ni kita boleh cancel dengan yang ni, betul tak? Okey. Okey. 2R kuasa 2 dengan 2R ni boleh cancel. 2R ni cancel. 2R ni cancel, tapi R ni jadi ada tinggal satu je. Ada satu. Okey? So ini tinggal R, ini tinggal 5. Ini tinggal S, ini tinggal satu tolak 2R. Jadi boleh kita boleh darabkan R darab 5R jadi 5R.
per S satu tolak dua R. Itulah jawapan dia. Okey? Okey. Macam mana nak buat benda ni? Okey, yang ni kamu kena fakturkan guna pendaraban silang. Cuba fakturkan, nanti kamu akan nampak mana yang boleh potong. Okey, cuba dah. Ingat lagi tak pendaraban silang? Cuba buat untuk yang ni.
Okey. Okey, kita kena yang ni kita kena faktorkan lah eh. Okey, siapa ingat lagi tak? X kuasa 2 tambah 5x tambah 6. Okey, so yang ni faktor dia adalah x darab x boleh jadi x kan? Okey. X kuasa 2, ni 2 darab 3. Okey, so x 2 3. Okey. So kita kena darab lah. Jadi ini jadi 2x, ini jadi 3x. Okey, dan bila kita tambah dia akan jadi 5x lah. Tambah. Okey, jadi 5x ni sama dengan ni. Okey. So 2 untuk jadi positif 2x, x kena darab positif 2. Untuk jadi positif 3x, x kena darab positif 3. Jadi kalau kita darabkan dia, 2 darab 3 adalah positif 6. X darab x kuasa 2. 2. Okey. Jadi kat sini kita boleh tahu bahawa yang ni kita boleh faktorkan dia kepada x tambah 2, x tambah 3 lah. Okey. Alright. So cikgu padam ni eh. Sebab cikgu dah x tambah 2 dengan x tambah 3. Okey. Yang ni hari tu cikgu dah ajar dah. Tapi cikgu tak pasti sama ada kamu ingat lagi tak. Kalau tak, kena tengok rakaman lah eh. Rakaman yang sebelum-sebelum ni. So kita boleh tulis balik dia macam ni. Okey. Jadi kita boleh cancelkan dia. Ni kita boleh cancel dengan yang ni lah. Ni jawapan dia. Okey. Lagi kita cuba buat soalan lain. Uh, Okey, cuba yang ni pula. Okey, soalan soalan algebra tingkatan bab 2 ni dia boleh macam-macam lah dia punya style soalan dia tu. Jadi kamu kena cuba banyak-banyak jenis soalan lah sebab nanti kan kalau periksa dia boleh keluar macam-macam. So kena biasakan diri. Dia macam main game lah ni. Okey. Okey, ini macam mana? Kadang-kadang ada tak boleh, kalau tak boleh cancel, tak boleh cancel lah.
Okay. So kalau yang ni, okay, kita terbalikkan ya. Sebab darab, bila darab, kita bila bagi, kita boleh terbalikkan. Okay, kat sini kita tak boleh potong apa-apa lah sebab tak ada benda yang sama. So, kita boleh terus darabkan je lah. So, dia akan jadi macam ni. 5A, A tambah B, okay. 3B, 2A tambah 3. Okay. Satu je lah. Okay. Dia tengoklah kalau ada yang boleh potong, kita boleh potong. Kalau tak ada yang boleh potong, kita boleh terus darab je lah. Dia bergantung pada keadaan. Okay. Okay, cuba buat yang ni. Okay, macam biasa. Okay. Kita bahagi ni, kita terbalikkan dia dulu. Lepas tu kita fakturkan lah. Lepas kita fakturkan, baru kita tengok mana yang kita boleh cancelkan lah. Okay. Tapi tak apalah. Sambil kita nak terbalikkan tu, kita fakturkan dia. X kedua tambah XY ni boleh kita fakturkan kepada X. X tambah Y lah. Okay, lepas tu kita baru kita terbalikkan yang ni. Okay. 6 dengan 18 kita boleh potong. Ini akan jadi 3 eh. Okay, Y dengan Y atas ni. Jadi Y kat atas ni, jadi satu Y je lah. Okay. Ni X dengan X kan jadi X kuasa 2. Jadi dia akan jadi, Y per 3X kuasa 2. Okay. Hmm. Okay. Cikgu rasa kita buat soalan terakhir sebelum kita masuk bab baru. Soalan ni macam agak
mencabar sikit lah. Tapi soalan 10 ni banyak soalan yang agak susah lah. Bukan susah lah, macam dia complicated sikit. Tapi tak apalah, kita buat yang soalan yang terakhir ni. Tapi ada 4 soalan. Kita buat semula eh. Cikgu rasa cuma buat sama lah. Kalau siapa yang tak dapat buat tu, tengok macam mana cikgu buat tu terus salin lah eh. Sebab soalan ni macam bagus lah. Soalan dia agak uh, mencabar jugalah eh. Okay. Okay, boleh cuba uh, cuba buat ya. Cuba fakturkan. Kita tengoklah apa yang boleh fakturkan. Okay, boleh dapat ya? Ada cuba. Okay. Okay eh. Ya. Okay, cikgu tunjukkan eh. Apa yang tak apa buat tu boleh salin lah eh. Okay. Sekejap. Mana pula pen? Okay, so kita fakturkan. Mana yang kita boleh faktur, kita fakturkan. Nampak tak? X kuasa 2 dengan X ni dia ada faktor sepunya. Jadi kita boleh fakturkan dia jadi macam ni. X tambah 1. Okay. Okay. Yang ni pula kita boleh fakturkan jadi X tambah Y. X tolak Y. Ingat tak lagi formula ni? Kalau X kuasa 2 tolak Y kuasa 2, boleh jadi X tambah Y, X tolak Y. Darab dengan. Okay. Ni pun kita boleh bawa keluar. Kita boleh bawa keluar dia punya Y satu. So, dia ada Y ni ada macam uh, satu kat sini, dua kat sini kan. Jadi dia satu tolak Y. Okay. Okay. Kemudian yang ni X tambah Y lah. X tambah Y. Okay. So kita tengoklah apa yang boleh kita uh, apa yang boleh kita potong.
Soalan ni saya kata salah salin lah. Okay. Dia soalan ni macam ni. X, Y tolak Y kuasa 2. Sorry. Salah. Bukannya X ni. Jadi ni kalau kita keluarkan dia, Y uh, dia akan jadi dia akan jadi X tolak Y. Sedap. Ni kita satukan dia. So kita boleh apa yang kita boleh cancel kita cancelkan. Sebagai contoh yang ini kita boleh hitung. Okey? Okey, kemudian X tambah Y ni tak boleh. X tambah 1 ni pun tak boleh, tak ada apa yang boleh potong. So dia yang lain boleh tak? Yang lain tak ada. Okey. So dia akan jadi X Y X tambah 1. Okey, darab je lah dengan X tambah Y kuasa 2 lah. Sebab X tambah Y ni didarab dengan ni kuasa 2 lah. Boleh kembangkan kalau nak kembangkan, tapi tak payah pun tak apalah kot. So jawapan ni lah. Okey. Seterusnya, kita buat lagi 3 soalan. Okey, PQ tolak PR. R kuasa 2 tolak 1. Okey, bahagi dengan Q kuasa 2 tolak R kuasa 2. R kuasa 2 tambah R. Okey, okey. Cuba boleh cuba buat yang ni lah. Kita tengok jawapan soalan dia betul tak? Soalan dia yang salah-salah salin yang saya kamu. PQ tolak PR. Okey, betul. Okey, cuba faktorkan, gunakan formula pemfaktoran yang kita dah belajar selama ni untuk cuba selesaikan lah.
Eh. So kita akan faktorkan. Okay, ni jawapan dia. Alright. Okay, boleh cuba buat.
Okay. Okay, yang ni boleh kepada yang ni pun sebenarnya kita boleh gunakan dia berjadi 2pi tambah 1 2pi tolak 1. Okey. Jadi sebenarnya boleh potong yang ni lah. Yang ni boleh potong dengan yang ni. Lagi ada lagi yang boleh potong tak? Pi tolak 1. Okey, tak ada. Maksudnya dia akan jadi okey. Itulah cara dia. Okey, soalan last. Bab 2. Ini paling susah lah. Okey, yang ni kena buat darab silang. Ini guna formula. Ini guna FSTB. Ini guna formula. Lepas tu boleh cuba cancel lah mana yang boleh.
Okey? Okey, kita kena faktorkan Yang ni boleh senang faktor. STTU ni boleh jadi uh, T S tambah U lah. Okey. Yang ni pula boleh jadi 2T tambah satu, 2T tolak satu. Okey. Darab dengan okey. Yang ni sekejap lagi cikgu akan buat persamaan silang. Tapi yang ni kejap lagi lah. Okey. Yang ni paling susah sikit lah sebab dia dapat dah silang ni. Yang bawah ni S tambah U, S tolak U. Okey, yang ni nak kena buat pendaraban silang. Jom kita buat pendaraban silang sikit. 4T kuasa 2 tambah 4T tambah 1. Okey, sekarang ni senang je lah. Jadi kita boleh guna uh, ah, kita boleh cuba guna 2T, 2T 2T boleh jadi 4T. So 1 1. Okey. So kalau kita buat pendaraban silang tambah tambah dia akan jadi positif 2T, positif 2T. Kalau kita tambahkan dia akan jadi positif 4T. Okey. Kemudian yang ni kita darab satu, positif satu. Dan ni akan jadi 4T kuasa 2. Jadi sebenarnya ni adalah 2T tambah satu kuasa 2 Okey. So kita dah dapat dia itu, kita boleh masukkan kat atas ni lah. 2T tambah satu kuasa 2 atau 2T tambah satu dah 2T tambah satu lah Boleh juga kuasa 2 atau ni. Okey, jadi kita kena potong lah. Yang ni cikgu padamkan dulu sebab dia dah buat. Cikgu nak dapatkan dia punya faktor je sebenarnya. Ni padam dengan ni. Okey, ada lagi tu? Tak ada lah. Okey, kat sini dah tak ada apa yang boleh cancel dah. Yang ni jawapan akhir dia lah. Okey, dah habis bab 2. Kita pergi pada bab 3 Okey, perkara rumus Okey, apa itu perkara rumus? Okey. Sebagai contoh kalau kita ada A P tolak 2B. Contoh ni contoh So, perkara rumus ni yang kat depan ni.
Okey, kita boleh juga jadikan contohnya kalau kita boleh tukar jadi P jadi perkara rumus. So kita boleh gantikan negatif 2B ni kita boleh alih ke sini. Jadi P boleh jadi okey ni kita pergi sini lah eh. Jadi dia akan jadi uh, A tambah dengan 2B. So kita boleh tukar. Perkara rumus ni boleh tukar. So daripada A P tolak 2B uh, P boleh jadi A tambah 2B lah. Itu yang kamu kena pandai buat lah. Okey, kita bagi contoh-contoh yang lain. Ungkapkan M sebagai. Okey. Ungkapkan M sebagai perkara rumus. Contoh. Okey, Q M tambah P. Okey, macam mana kita nak jadikan M sebagai perkara rumus? Senang je. Kita nak asingkan M seorang-seorang lah. So, kita boleh P ni, kita boleh hantar ke sini lah. Jadi, dia jadi M sama dengan Q tolak P. Okey. So, kat sini kita boleh jadikan dia perkara. Ini dia punya jawapan dia lah. Okey. Okey, kalau katakan B 2S tolak M. Okey, macam mana nak jadikan M perkara rumus? Okey, M ni negatif kan? Kita boleh bawa dia ke sini jadi positif. B ni kita bawa ke sana. So dia akan jadi ni. M sama dengan 2S. Okey, B hantar ke sana tapi dia jadi negatif lah. Dah, selesai. Okey, kalau macam ni. Okey, kalau macam ni, kita boleh buat pendaraban silang lah. Maksudnya, M boleh naik atas, A turun bawah. Jadi, kita tak M sama dengan 5/2A dah. Nampak tak? Dia M dengan A ni bertukar tempat. Okey? Uh, Okey, so M adalah N tolak 3T. Okey? Okay, cuba kamu buat sendirilah. Jadikan M perkara rumus eh. Okey, jadikan M perkara rumus.
Okay. Okay. So betul. So M ni kita tukar je. Tukar dengan Q lah. So dia P tolak Q lah. Okay. Siapa tu? Saya cuba. Okay. So apa yang kita buat, kita alih tempat je. Nampak tak? M ni negatif, so kita letak dekat sini. So dia akan jadi positif. B kita alih ke sini lah. So yang ni positif jadi negatif. Yang ni negatif jadi positif. Okay, dia bila dia tukar tempat tu dia akan bila dia lintas sama dengan ni dia akan tukar lah. Dia akan tukar positif negatif dia. Jadi dia jadi M 2S tolak B. Okey? Okey. Kalau macam ni A sama dengan 5. Jadikan M Jadikan M. Dia punya perkara rumus. Okay, bagus. Okey, dia ada beberapa cara nak buat benda ni. Okey, kita boleh alih-alihkan ni sebenarnya alih-alihkan ni dia di sini So bila kita alih contohnya kita alihkan kan. Okey, so A sama dengan 5/3 M. Okey. Bila kita alih contoh alih M ni kan. M dia akan naik atas ni. Okey. Okey. Dan A pula akan turun bawah. A A turun bawah. Okey. So dia akan jadi M sama dengan 5/3 A. Okey? Tapi sebenarnya apa yang berlaku sebenarnya dia macam ni pun boleh juga. Ada cikgu-cikgu yang akan ajar macam ni. Dia akan darab dengan M. Okey? Sekejap. Cikgu tengok macam mana dia orang buat. Sebab cikgu tak biasa dari ni sebenarnya. Cikgu tak... Okey, okey. Okey. So,
Mula-mula dia darab dengan M. Okey. Dia bila macam ni, cikgu tahulah kalau cikgu sekolah awak ajar macam ni, ini pun ada satu cara jugalah. Maksudnya kita darab dua-dua belah dengan M. So apa? Kita nak cancelkan yang M ni. Ni jalan kerja eh. Jawapan kamu semua betul. Okey. Tapi yang ni tak boleh cancel lah sebab dia jadi AM 5/3. Tapi kita nak supaya M ni tak ada A. A ni kita tak nak. Jadi kita bahagikan dengan A. Yang ni pun kita bahagi dengan A. So dia akan jadi M sama dengan, yang ni boleh cancel lah. So sama dengan 5/3 darab 1/A ataupun 5/3A. Okey. Ah, Macam cikgu selalu buat cara macam ni. Yang ni, dia ni betul. Ya, sebenarnya macam mana kita gerakkan dia sebab benda ni lah. Tapi ah, bergantung pada cikgu sekolah kamu lah. Kalau dia nak buat, suruh buat macam ni, kamu buat macam tu lah eh. Okey. Okey. Cikgu buat dua cara eh. Yang cara yang buku teks dengan cara cikgu yang selalu cikgu buat lah. Okey, kalau cara jalan kerja cikgu, selalu cikgu buat negatif 3 ni cikgu naikkan dulu. Negatif 3T. Okey. So M ni kita dah. Okey, negatif N ni sebenarnya kita hantar ke sini sebenarnya. Dia N tolak 3T. Okey? N tolak 3T lah. Okey. Jadi yang ni dia ni okey ataupun dia macam ni. Maksudnya sebelah kiri dan kanan darab negatif 3. So yang ni kita boleh cancelkan lah. Okey. So jadi M ni kita boleh negatif N ni kita boleh hantar ke sini lah. N tolak 3T. Okey. So dia akan jadi benda yang sama jugalah. Soalan jawapan dia sama je. Okey, ni cara dalam buku teks saya buat ni. Ah, Sebenarnya macam mana kita boleh menggerak-gerakkan ni sebab benda ni lah. Tapi cikgu tak buat macam ni lah. Cikgu akan buat macam ni. Masa zaman-zaman cikgu sekolah dulu pun cikgu selalu buat macam ni terus. Tak ada dah cikgu buat macam ni. Tapi dalam buku teks dia buat macam ni. So, ikutlah.
Tengok keadaan. Kamu punya cikgu je, cikgu sekolah kamu nak suruh buat macam mana. Okey, lagi kalau ada punca kuasa, contoh, okey, Q sama dengan P. Macam mana kita jadikan ni punca kuasa ni? So, kalau kita nak jadikan P uh, apa ni perkara rumus, Q kena kuasa 2. Okey, contoh, kalau Q P, okey, bila kita balikkan dia, P sama dengan Q kuasa 3. Okey? Boleh yang ni? Okey. Contoh lain. S ialah P kuasa 2. Okey? So kalau P adalah punca kuasa 2 S. Contoh je lah. Okey. Contoh lain. W bersamaan dengan punca kuasa 2 P per 3. Okey? Jadi P per 3 sama dengan W kuasa 2. Okey? Dan P adalah 3 naik atas ni. 3W 2. Boleh eh? Okey, T ialah 1 per P kuasa 2. So, P kuasa 2 adalah 1 per T. Dia tukar tempat. Nampak tak? Okey. Dan P adalah punca kuasa 1, punca kuasa 2, 1 per T. Ataupun ya, boleh juga tulis macam ni. 1 T. Sebab punca kuasa 1 kan 1 je. Jadi T yang seperti lah. Okey, cuba kamu buat sendiri. Y bersamaan dengan jadikan P sebagai perkara rumus.
Okay. So, hilangkan benda ni dulu. So, dia akan jadi 2P per 3 adalah Y kuasa 2. So, P adalah, okay, 3 naik, 2 turun. 3Y kuasa 2 per 2. Okay, itu saja untuk hari ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum.